Jack. Pakai Ferrari 2 biji. Cakap le. Welcome to Kelantan. Okay guys, welcome to Kelantan. Kelantan. Kelantan best. Kelantan best macam tu. Kelantan best. Kelantan best. So kita dah sampai dekat tempat ambil kereta, sewa kereta. Kita orang sewa 2 biji. 4-4 lah kita bagi, laki perempuan. Lepas break tu. Jadi nak hiking, nak cakap tu je. Nak hiking, satu nak hiking. Nak cakap apa ni? Sewa kereta. Kita dah siap packing barang, dah masukkan barang dalam bonet semua. 2 kereta. 2 kereta, so kita nak gerak dah. Tapi sebelum tu kita nak pergi Maidin. Pergi Maidin tu sebab kita nak beli ayam semua untuk barang BBQ malam ni. Ni kereta first, penuh. Kereta second. Ni kita kami sawi juga sewa. Dah kenapa sawi? Okey, driver okey. Okey, baik. Ni driver. Okey. Sekarang kita orang nak pergi Maidin Tunjung. Yes. Sebab kita orang nak pergi beli macam makanan-makanan untuk BBQ malam ni. Bahan-bahan bakar. Lepas tu kami nak beli banyak lagi. Spaghetti, fries. Sebab cerita orang BBQ night malam ni disponsor oleh Fauzu Hazimi. Memang kita nak beli banyak. Paling memang apa-apa beli sikit kita beli banyak terus. Lamb chop semua. Daging. Daging semua. Benda kek kambing semua. Lepas tu kalau boleh buat order sekali. Tu Alalang tu dah cakap Alalang nak makan mesti kena buat order macam lebih sikit. Memang kita buat. Let's go. Kita Fazal belanja malam ni. Memang all out. Okay, macam ni Kelantan so far? Orang dia baik. Baik dan molek. Ni yang paling besar kat Asia Tenggara ni? Ni paling besar kat Asia Tenggara. Memang besar. Maidin terbesar di Asia Tenggara. Kau tahu tak kenapa terbesar di Asia Tenggara? Sebab kat Malaysia je ada. Yes. Maidin tak ada dekat luar negara. Kenapa aku tak terfikir? Masya okey Masya. Enjoy durian yang tadi. Tak ada nama tu. Sedap makan durian je. Memang tak ada. Masya Allah. Lebih ke sana je. Kita tak bawa slipper. Tak bawa slipper. Nak pergi camping tak bawa slipper apa ni? Nampak ah. Oh, dia balik kau punya badut tu. Kau cakap dia badut tai ni. Aku tak sebadut dia. Dia planner dengan tai. Oh, macam ni ke budak Selangor kalau masuk Kelantan? Jangan kita Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau sambil jalan? Rakat kau sambil jalan? Ayah aku macam mana? Nanti pasal aku. Tak, bukan. Aku jalan ke belakang. Aku reverse je. Okey. Nanti pasal Kalau aku kena horn dengan kereta, aku tak nampak kat belakang. aku jaga insya-Allah. Okey. Jalan clear. Jap kereta jap. Boleh sah? Boleh? Boleh. Kita dah sampai dekat Maidin Kubang Gerian. Kubang Gerian Tunjung. Oh, Tunjung. Maidin Tunjung. Ya Allah, mama dah silap. Dekat Maidin Tunjung, dekat area Tunjung lah, Kota Baru. Area Tunjung, Kota Baru. Maidin ni antara Maidin yang terbesar di Asia Tenggara. Boleh tengok tu. Oh. Nak cari barang camping. So, apa yang kita nak buat dekat sini? Kita nak cari barang-barang untuk BBQ night malam ni dekat camping. So, Apa barang-barang yang kita nak cari? kita nak cari ayam perak. Dalam kereta kita orang kan pun cakap dia macam nak sponsor makanan malam ni. Lepas tu dia kata ada bukti siap. Dia kata kalau boleh belilah order sekali. Dia kata aku kalau nyang tak kasi cair. Kalau kita buat je. Oi. Macam mana Rais? Oh, nak sponsor? Kita akan menyanjungi Poju. Betul. Kita akan menyayangi Poju. Pasal dulu aku. Barang apa yang ingin dibeli? Kita pergi tahun buat
list. Saya baru nak cakap pasal Kita buat list. Paper baru. List. Sekarang dia kami aku tulis bayar sebab bayar. Siapa bayar? Poju bayar? Oi, dia patut nak beli kerang. Terima kasih tu. Spaghetti. Ayam perak satu. Daging pojo, apa lagi je? Kau nak tetap. Kau bayar kan? Kau bayar tak? Kita nak masak apa je, benda bakar je kan. Lepas tu kalau macam ni Maggi pun boleh kena juga. Lagi sebungkus. Itu untuk mengenyangkan kita lah. Untuk ya benda kabur tu. Sausage. Okay, jom cari. Tak. Taklah kang. Tak lelek sikit. Tadi buat list. Ambil barang yang tak ada dalam. Tanya ni kalau 2 kilo banyak mana boleh apa? Ha? Bagi 3. Bagi 2. Mana? Mana yang 15 ayam ni kan? Okey, berapa banyak boleh apa? Ini ada 2. Limon. Mana tak cukup. 5-6 tak cukup. Mana kami punya kecik Kelantan? Beef lah. 2 kilo 2 ekor. Potong ke galah. Potong dah gantung. Tapi apa tadi? So sekarang kita orang beli barang-barang nak buat oden. Guys, kita buat apa kat sini? Saya barang-barang nak buat oden dan juga barbecue. BBQ. Tapi kita tengah cari. Tadi Syazal tak jumpa. Maybe sebab tak spare. Ju ni apa Ju? Ini nama dia inoki. Inoki. Dalam bahasa Melayu dia cendawan Jepun. Mana lagi? Betul ke? Cendawan panjang-panjang. Try AJ Inoki Ju. I-E-N-O-K-I. Inoki. Tolak I saja. Okey. Buat teknologi. Banyak barang weh. Banyak kita nak teloh malih. Telah. Telah mana weh? Apa nama tu? Tanah Abe. Tanah Abe. Tanah Abe ke Tanah Abah? Tanah Abah Abe. Abah. Abe abang. Ya, kita Tanah Abah. Dia abang belanja. Poju yang nak belanja tadi. Ya, Poju dah belanja dah. Dekat aku. Oh ya. Kantai pula. RM10. Okay. Abang Tanah Abe. RM17. Abang tu Tanah Abang. RM16 seporsi. Abah. RM16. Okey, sekarang ni kita dah beli barang. Korang tunggu apa lagi? Okey, tak ada. Bro, kita dah beli barang, dah kopi dah. Proseskan barang. Proses ke barang. Apa proses itu? Oh, proses dia. Memerap.
Memerang ayam. Nak berayam. Lepas tu kita bagi ke ada 2 group. Lepas tu dulu pergi prepare barang perapan. Dari satu prepare kemah apa semua dekat. Saya nak setting dulu. Pagi dulu. So nantikan Malam ni seronok ah. Malam ni seronok ah. stay tune. Hours later. Okay. Sampai. Zoom sikit. Campsite Tanah Abang. Yay. Okay. Alright, dah sampai. Campsite Tanah Abang. Kecilnya lorong dia. Sorry, aku record. So, flash kat tengah. Sambung. Tadi kan kita orang ada dua team kan. Seorang pergi beli barang, seorang pergi set up dekat estate sini. Saya team Diorang pergi set up. Team set up. Kita orang pergi team beli barang. Sepatutnya kita orang expect sampai semua dah siap set up. Yes. Kita orang tinggal masak je. Tapi dapat pula tahu ceritanya. Cerita dia kami dah siap dah semua. Memang dah siap lah. Pasang dia punya atas tu, lapik bawah. Tu datang nak pancing ni kata, "Dik, kat sini tak boleh lah dik. Besok ada program kat sini." Kita kena buka balik. Lepas tu pindah belah sana. Pergi tapak dia betul-betulnya. Tapi ada je problem lain. Ada je. Tapi tak apa. Tengok macam ni kita orang overcome problemnya. So, jomlah. Kita nak mana pantai tak? Meanwhile, Sikit lagi je. Boleh tu. Hilang Jad, kau daripada kamera Jad, hilang. Kau daripada kamera hilang. Tak nampak. Teruskan you. Oju nampak dalam kamera. Jazza, kau nak gigi putih kan? Kau sapu ni. Macam mana? Kalau nak gigi putih melepak kan, gigi kan. Ya. Kau sapu benda ni. Oh, tu rahsia kau selama ni? Ya, rahsia aku. Bagi-bagi aku je.
update. Sekarang pukul berapa? 12.42. Sekarang pukul 12.42. Kita orang daripada kita orang punya campsite tadi kita terpaksa berpindah sebab hujan lebat. So kita orang berteduh. And sekarang ni kita tengah berteduh dekat wakaf ni.